Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Adakah JDT terlalu kuat untuk Liga Malaysia? Kenapa semakin banyak pasukan cuba mengejar tetapi jurangnya masih besar? Adakah duit sahaja puncanya? Atau sebenarnya ada sesuatu yang dibina bertahun-tahun yang ramai tidak nampak? Salam sejahtera dan selamat datang kembali ke Nadi Sukan. Menurut laporan Astro Awani, prestasi semasa Johor Darul Takzim atau JDT terus menjadi perhatian apabila mereka sekali lagi menutup musim dengan dominasi yang sukar digugat. Jurulatih mereka, Cisco Munoz sendiri menyifatkan musim ini antara yang terbaik pernah dilalui kelab itu selepas pasukan terus mengekalkan tahap intensiti dan mentaliti kemenangan yang luar biasa. Bila bercakap tentang kenapa JDT masih sukar dicabar, ramai terus melihat kepada satu perkara, wang. Memang tidak boleh dinafikan, faktor kewangan memainkan peranan besar. Tetapi kalau dilihat lebih dalam, wang sahaja tidak cukup untuk mencipta dominasi selama lebih satu dekad. Banyak pasukan di dunia mempunyai bajet besar tetapi gagal mengekalkan konsistensi. Apa yang membezakan JDT ialah struktur mereka. Mereka bukan sekadar membina pasukan utama tetapi membina sistem. Dari fasiliti latihan, budaya profesional, pemilihan pemain, pengurusan kecergasan sehingga kepada cara kelab membuat keputusan, semuanya bergerak dalam satu arah yang sama. Itu menyebabkan apabila pemain bertukar, prestasi pasukan tidak jatuh terlalu banyak. Musim ini sendiri menunjukkan gambaran jelas. JDT bukan sahaja menang, mereka menang dengan cara yang konsisten. Mereka mencipta rekod jaringan tinggi dan menamatkan musim dengan rekod tanpa kalah yang sangat panjang dalam Liga Super. Cisco Munoz turut menegaskan bahawa apa yang paling penting bukan jumlah gol tetapi intensiti pemain sehingga whistle penamat. Satu lagi perkara yang ramai mungkin terlepas pandang ialah kedalaman skuad. Bila satu pemain cedera, masih ada pemain lain yang boleh mengisi tanpa menjejaskan identiti permainan. Dalam Liga Malaysia, banyak pasukan masih terlalu bergantung kepada beberapa individu utama. Bila pemain utama tidak bermain, prestasi terus berubah. Namun, adakah Liga M semakin sengit? Jawapannya, ya. Kalau diperhatikan beberapa musim kebelakangan ini, semakin banyak pasukan mula menunjukkan peningkatan. Ada pasukan yang mula melabur secara lebih tersusun, ada yang mula memberi ruang kepada pemain muda dan ada yang semakin berani mencabar dari segi taktikal. Malah, musim ini terdapat pasukan yang berjaya mencalarkan rekod sempurna JDT walaupun tidak mampu menewaskan mereka. Tetapi di sinilah bezanya pasukan juara dengan pencabar. Pasukan biasa mahu menang perlawanan. Pasukan dominan mahu menang setiap musim. JDT nampaknya berada dalam kategori kedua itu. Selain itu, identiti permainan mereka juga jelas. Tidak kira siapa jurulatih, falsafah asas masih diteruskan. Ini menjadikan proses adaptasi lebih cepat dan kelab tidak perlu bermula semula setiap kali berlaku perubahan. Dalam masa sama, dominasi JDT sebenarnya memberi cabaran positif kepada Liga Malaysia. Ia memaksa kelab lain menaikkan standard. Persoalannya sekarang bukan lagi bolehkah JDT dikalahkan, tetapi siapa yang sanggup membina projek cukup lama untuk mengejar mereka. Menurut kami di Nadi Sukan, jika pasukan lain mahu benar-benar mencabar JDT, mereka perlu berhenti mencari jalan singkat. Kejayaan seperti ini bukan dibina dalam satu musim. Ia dibina melalui perancangan bertahun-tahun, disiplin pengurusan dan keberanian untuk kekal konsisten walaupun ketika menang. Jadi, adakah dominasi JDT akan berterusan beberapa tahun lagi? Atau musim depan akhirnya akan muncul pencabar sebenar? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jika anda mahu lebih banyak analisis bola sepak tempatan seperti ini, jangan lupa subscribe, like dan share untuk sokong perkembangan kandungan sukan tempatan. Jika sukan adalah minat anda, maka Nadi Sukan adalah channel anda. Subscribe sekarang dan teruskan bersama kami mengikuti denyutan sebenar dunia sukan. Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Terima kasih, jumpa lagi.